Saya Muhammad Saiful bin Samsudin. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Azbaya Abdul Razak. Staf-staf saya telah menjalani aktiviti teknologi banyak pengalaman-pengalaman iaitu daripada segi kerjasama berkumpulan, lain-lain pengalaman yang positif yang boleh diterapkan di dalam perniagaan saya. Alhamdulillah, saya tengok banyak perubahan-perubahan positif yang dapat diterapkan di dalam jiwa iaitu dalam diri staf-staf saya. Saya percaya dan yakin perkara ini dapat dibawa dan diterapkan sendiri di dalam company saya, dalam pentadbiran syarikat maupun di dalam pengurusan di restoran saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Game Asia Training kerana hari ini telah membimbing saya punya staf dan saya mengesyorkan pada mana-mana syarikat ataupun kumpulan yang ingin mencari organisasi yang menganjurkan dan boleh membimbing team building bagi pilihan anda. Terima kasih. Kami didedahkan yang beberapa aktiviti yang sangat menarik. First, kami didedahkan dengan dalam game tu kami diterapkan nilai-nilai kerjasama, teamwork dan juga saling menyokong antara satu sama lain. Antara game yang paling best yang saya rasa menguji minda dan juga semangat kita ni adalah ketika kita disuruh untuk membina sesuatu yang mana kita tak ada imajinasi nak bina, tapi kita telah bina dalam satu tim. Dan kita berjaya melakukannya adalah secara bersama-sama. Dalam masa yang sama, kami juga didedahkan dengan aktiviti yang menerapkan nilai kesempurnaan dengan apa yang kami lakukan. Dalam masa yang sama, kami juga didedahkan tentang menghargai satu sama lain. Kepada semua yang di luar sana, syarikat-syarikat yang mencari tinggi anda, pilihlah Game Asia. Memang terbaik.